Dua ekor gajah denak dah sampai. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Okey, macam ni. Bila ada gajah liar yang ditangkap oleh perkhidmatan, maybe sebab dia rosakkan tanaman dekat penduduk kampung ataupun dia macam menyebabkan masalah lain, so perkhidmatan akan datang dan tembak guna ubat pelali gajah tersebut dan kakinya akan digari pada pokok. And masalah seterusnya, macam mana nak pindahkan gajah ni? Sebab ianya adalah haiwan yang terbesar sekali di darat. So, takkan nak guna tenaga manusia ataupun tenaga mesin. So, apa yang perkhidmatan akan buat ialah dia akan guna gajah jinak yang dipanggil denak 2 ekor untuk mengumpan gajah ni supaya ikut naik ke atas lori dan dipindahkan ke tempat yang selamat. Proses ni ambil masa yang sangat lama sebab pihak perkhidmatan kena berhati-hati, especially menghandle gajah liar. Sebab dia takut kan kalau gajah ni tiba-tiba naik minyak, habis dihamuknya satu kampung. So, sebelum berlaku proses mengumpan tu, gajah ni akan diberikan ubat pelali dulu untuk dia lalok sekejap supaya senang kita nak kontrol. And then gajah denak ni dia akan apit kiri dan kanan, dan gajah liar tu dia akan diikat dengan rantai besi. Seterusnya akan diajaklah untuk jalan sama-sama. Tapi kalau gajah liar ni macam dia tak nak jalan sama-sama, so akan ditarik untuk pergi ke arah lori. Atas lori pula, gajah liar ni dia akan diikat lagi sekali dan diberikan ubat pelali. So, secara simple, inilah cara macam mana pejabat perkhidmatan pindahkan gajah liar. Memang sesuatu yang tak boleh kita lihat setiap hari, sangatlah menarik untuk diketahui.